Hai, Assalamualaikum. Bertemu kembali dalam rancangan Bisnes Alternatif dan saya, hos anda pada hari ini, Nurul Hana binti Ismail. Hasilkan pendapatan di EB menggunakan teknik Dropship Arts Now. Arts Now, ya. Okey, bersama-sama dengan saya untuk berkatakan tentang hal ini, bagaimana kita dapatkan pendapatan, jana pendapatan melalui eBay adalah Encik Norizam Shah, Jurulatih Pemasaran dari sertaiseminar.com. Yeah. Okey, sebelum kita cakap pasal teknik Dropship Arts Now ni, ceritakan pada saya sebenarnya, apakah dia sertaiseminar.com dan apa yang dapat ia tawarkan kepada anda di luar sana? Okey. Sertai Seminar ni adalah satu program di mana kita buat seminar. Okey, kita ajar masyarakat yang ada di luar sana bagaimana untuk memulakan perniagaan di eBay menggunakan teknik atau model dropship daripada Arts Now. Dropship daripada Arts Now. Okey, saya agak keliru dua perkataan ni. Dropship tu saya pun tak faham, Arts Now pun saya tak faham. Dropship tu apa? Ceritakan pada kami. Okey, dropship ni adalah satu servis perkhidmatan di mana kita kalau nak jual produk, okey, kita boleh gunakan servis dropship ni. Okey, servis dropship ni dia membantu kita, okey, membungkus produk, mencetak produk, okey, dan menghantar produk kepada pelanggan. Makna dia, kalau kita nak jalankan bisnes ni, kita ada satu model di mana kita tak perlu simpan produk. Kalau katakan saya seorang penjual, saya tak perlu simpan produk di rumah. Dan saya tak perlu bungkus produk di rumah, dan saya tak perlu hantar produk di rumah. Oh, maknanya teknik dropship ni dia macam satu kilang yang dah siap lah, dengan barang-barang yang nak dijual tu. Saya dekat belakang komputer ni tinggal operate sahaja. Tinggal tolong jual je. Begitu. Okey, bagaimana pula dengan Arts Now ni? Apakah dia? Arts Now ni adalah sebuah laman web yang menyediakan servis perkhidmatan dropship ni. Okey, dia berpengkalan di luar negara. Okey, jadi kita menggunakan servis ni. Okey, kita ambil alternatif kita. Okey, dengan hasilkan produk daripada Arts Now dan kita jual di market seperti di eBay. Okey, so pelanggan tak perlu nak fikir pasal soal tadilah pembungkusan penghantaran. Mana dia semua maklumat ada di Arts Now dan kita jual dan hasilkan keuntungan daripada tadi. Bercakap pasal Arts Now ni, apakah konsep perniagaan Arts Now dan apakah barang-barang yang biasanya Arts Now hasilkan? Okey. Di Arts Now ni ada, kalau kita mendaftar di laman web Arts Now ni, okey, kalau kita masuk dalam laman web ni, dia ada lebih kurang 400 hingga 500 produk. Okey, daripada satu produk tu sebenarnya kita boleh hasilkan beribu-ribu produk. Okey, berdasarkan daripada idea kita. Okey, so idea-idea unik ni kita boleh hasilkan pada produk sebagai contoh ni. Okey, mug, okey, cawan, atau topi, baju, earring, jam tangan, mousepad dan sebagainya. Okey, saya ambil contoh, katakan kita ni seorang peminat haiwan. Okey, katakan kita tahu di eBay pun ada peminat-peminat yang suka kepada haiwan kan. Okey, mungkin dia orang ni suka membela kucing contoh ni. Kita hasilkan produk yang ada berkaitan dengan kucing, mungkin gambar kucing. Okay, kita hasilkan pada produk tadi seperti mug tadi, atau di atas mousepad sebagainya, atau daripada sarung bantal. Okay, kita hasilkan di laman web Arts Now ni. Katakan kita nak jual produk. Okay, produk yang sudah kita hasilkan di Arts Now ni kita akan bawa masuk ke laman web eBay. Okay, dan kita tunggulah, kalau kita dah listing produk kita di laman web eBay tu, nanti kalau katakan ada pembeli, okay, daripada luar negara sebagai contoh ni, kita dapat bayaran daripada customer. Okey, baru kita buat pesanan di laman web Arts Now. Oh, begitu. So Arts Now akan hantar. So pelanggan tidak tahu pun yang produk yang dihantar tu sebenarnya daripada Arts Now. So teknik ni ramai yang tak tahu sebenarnya. Tetapi dia masih mengekalkan eksklusiviti tu, originality tu, nampak unik tu masih ada kan, nilai-nilai itu. Cuma dia tak tahu bukan kita yang menghasilkannya. Okey. Jadi dari segi sasaran pemasaran kan, biasanya siapa peserta yang menyertai seminar sebegini, sertaiseminar.com tadi ni? Okey. Kebiasaannya sebab kita dah start buat program ni daripada tahun 2008. Okey, tetapi kita create satu modul baru. Okey, kita fokus pada model Arts Now ni tadi pada tahun 2012 dan sasaran kita lebih kepada mereka yang ingin menghasilkan pendapatan secara sampingan daripada rumah atau di mana sahaja tanpa perlu berhenti kerja. Okey, itu yang pertama. Kemudian kita buka kepada siapa-siapa yang berminat, tidak kira dia sama ada suri rumah ke atau mereka yang masih bekerja makan gaji ke. Siapa-siapa, tak kira latar belakang pekerjaan, latar belakang pendidikan,
muda atau tua, dia boleh sertai program kita. Sebab program kita ni kita letak satu matlamat di mana kita akan bimbing setiap peserta. Tak kira sama ada dia masih baru tidak tahu macam mana model Asnau atau eBay itu sendiri. Kita akan bimbing mereka sehingga mereka menghasilkan jualan dan pendapatan. Itu matlamat dia. Mana dia, kita tak nak nanti bila mereka datang satu-satu program masih terkapai-kapai lagi kan. Itu tujuan program kita buat. Menarik sungguh sertai seminar.com ini. Baiklah Encik Nurizam, kita akan berehat seketika. Kita akan bincang lebih lanjut lagi tentang sertai seminar.com ini dan juga teknik dropship Arts Now ini. Selepas ini di Bisnes Alternatif, jangan ke mana-mana. स्पिरिचुअलिटी की प्रैक्टिस करने वालों ने इसे हमेशा से माना है एंड नाउअडेज मॉडर्न साइकियाट्री हैज एक्सेप्टेड रीइंकार्नेशन. हाउ कैन आई मीट माय सोल? आपका मतलब है मेरी और रोहन के बीच में जो हो रहा है उसका कनेक्शन मेरी पास्ट लाइफ से है? क्योंकि तुमने भी उनकी तरह ही सारी बातें सीखी हैं, इस जन्म में नहीं, अपने पिछले जन्म में. Bertemu kembali di Bisnes Alternatif. Hari ini kita akan membantu anda bagaimana nak menghasilkan pendapatan di eBay melalui teknik Dropship Arts Now yang akan dibimbing oleh sertai seminar.com bersama Encik Nurizam Shah. Baiklah, tadi kita cakap pasal apa itu sertai seminar.com dan apa itu teknik Dropship Arts Now. Okey, boleh share kepada kami apakah sebenarnya tips menjadi pemasar di eBay? Okey. Kalau kita nak lihat laman web eBay ni, dia sebuah satu platform di mana orang menjual dan membeli produk di laman web. Okey. Jadi kalau katakan Hana nak jual produk di eBay, salah satu syarat dia yang pertama mesti ada akaun eBay, akaun PayPal, yang kedua debit card, yang ketiga debit card dan keempat adalah produk. So ini syarat-syarat asas yang perlu ada. Okey. So kita boleh fokus sebenarnya kalau kita nak menjual produk di laman web eBay. Okey. Fokus utama kita adalah pasaran luar negara. Okey, sebagai contoh ni ada 3 pasaran utama yang boleh kita fokus. Yang pertama ebay.com, eBay daripada US. Kemudian ebay.com.au, eBay Australia. Dan yang ketiga eBay UK, ebay.co.uk. Okey. So di sini kita nampak ada kuasa membeli yang tinggi dan penggunaan mana dia trafik pembeli yang cukup ramai. Potensi untuk kita memasarkan produk itu bukan fokus kepada US, UK dan Australia saja, tetapi dia satu dunia. Satu dunia. Sebab tu kita jumpa, kita lihat hasil daripada bimbingan kita tadi, kita dapati ada peserta-peserta yang dapat buat jualan dan dapat pesanan daripada Sepanyol contohnya, Brazil dan macam-macam negara. Okay? So ini antara potensi yang kita nampak bahawa kita boleh bantu untuk kembangkan lagi jualan mereka di internet. Jadi saya lihat dekat sini eBay ni punya satu platform untuk menjana pendapatan dengan banyak. Anggaran kasar lah, busuk-busuk kalau orang tu malas-malas pun lah nak berusniaga di eBay, berapa dia akan dapat menggunakan teknik Dropship Arts Now ni? Okey, daripada program kita yang sebelum ni, kebanyakan mereka bekerja makan gaji kan. So dia lakukan bisnes ni secara sambilan. Okey, dan majoriti yang kita nampak daripada hasil daripada selepas mereka berkejimpung lebih kurang dalam 3 hingga 6 bulan, okey, ramai yang dah boleh hasilkan pendapatan 4 angka minimum. Okey, 5 angka tu ada, tetapi kena struggle sikit lah, kena fokus betul-betul sebab kita ada bekas student kita yang umur dia 19 tahun. Okey, dia jalankan perniagaan di eBay. Okey, hasil pendapatan dia pun paling minimum pun 20,000 hingga 30,000 sebulan. Banyak. Ini serius. Memang ada. Secara serius Okey, sekiranya saya menyertai seminar ni kan, selepas saya menyertai seminar ni, ada tak follow up yang diberikan daripada sertai seminar.com? Maksudnya bimbingan juga. Saya dapat bimbingan berterusan ke? Ya. Program kita ni berbeza dengan program-program, mungkin ada program di luar sana yang sama macam kita. Cuma program kita ni kita akan bagi sokongan, okey, bimbingan berterusan. Sebab matlamat tadi seperti yang saya maklumkan tadi, kita akan bantu setiap peserta untuk menghasilkan jualan dan pendapatan. Okey, so kita ada private group kita. Okey, di Facebook kita ada private group. Jadi mereka yang nak menyertai program kita ni, kita akan jemput masuk.
ataupun katakan masih lagi segan nak komunikasi atau berkongsi kan pengalaman apa dalam grup, boleh hubungi kita, hubungi saya melalui private message lah. So kita biasanya kita akan bantu setiap hari. Ada follow up, sentiasa ada follow up ya. Okey, dalam kebanyakan seminar yang saya hadiri lah kan, peratusan kalau macam dari segi teori dengan teknikal tu lah, teori tu banyaknya dalam 70%, kalau macam teknikal tu mungkin dalam 30% saja. Adakah ini sama dengan seminar-seminar yang begitu atau bagaimana? Okey, kitanya seminar, dalam untuk seminar sertai seminar ni kita ada praktikal juga. Okey, boleh katakan 50-50 lah. So kita bagi teori, kita kongsikan teori, panduan macam mana nak bermula, kemudian teknik-teknik macam mana nak menjual untuk memastikan produk kita terjual. Okey, dan kita ajar juga macam mana nak hasilkan produk daripada asnaf tu. Itu yang penting. Kadang-kadang ramai orang dia bila masuk website dia tak tahu macam mana nak hasilkan produk. So kita ajar macam mana nak hasilkan produk, macam mana nak manipulasikan supaya produk kita tu mendapat perhatian pembeli. So kita ada panduan-panduan secara praktikal. Nak cakap pasal seminar ni, harga untuk menyertai ni berapa? Okey, kalau ikutkan daripada laman web, kalau layari laman web kami, di sertaiseminar.com, harga untuk seminar untuk setiap program kita ni 697. Tetapi kita ada bagi harga early bird lah, harga istimewa. Mereka boleh layari ke laman web kita di sertaiseminar.com. Tapi terhad untuk 10 orang yang terawal saja. Terhad untuk 10 orang terawal. Tu lagi murah daripada RM697 lah. Baiklah. Okey, Encik Nur Izam, terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama dengan kami di Business Alternatif dan berkongsi tips menarik ini. Okey, sebelum kita akhiri Business Alternatif pada hari ini, apa kata kita lihat dahulu kod ini. Itu sahaja dari saya. Kita berjumpa lagi. Bye dan Assalamualaikum.